Okay, pembersih wanita Suri Darul, tolong pinkan sekarang. So ini you all, dia ada stem cell collagen, dia akan bantu mencerahkan cek bunga kita. Dia akan bantu untuk firmkan bahagian cek bunga. Dia taklah bersepah. So you pilih je 2 item, you bayar. Sebab memang harga dia dah murah. Saya dah junamkan harganya. Awak ingat tau, bila jadi wanita ni, cek bunga ni bukan benda yang patut kita abaikan. Kenapa? Sometimes orang jaga muka kan, pakai tudung lawa-lawa, tapi bahagian bawah tu dia tak kisah. Tengok dekat sini, dia pekat tau. Dia bukannya cair tau. So you pakai ni, you pakai sikit je. Nampak? So dia pakai ni all, dia tahan lama. So boleh tak pakai 2 bulan 3 bulan. Dalam pantang, tengah mengandung, anak dara boleh pakai. Nampak? Okay, ini yang warna, ini bau strawberry. Yang ini pula bau apple. Dua-dua wangi. Apple pun wangi juga. Faham lah function dia. Apa nampak korang? Okay, dan kenapa mama buih tak banyak? Okay, mama tunjuk. Kenapa? Okay. Kenapa buih tak banyak? Banyak orang fikir, mestilah kena banyak buih. You kena faham tau. Bila banyak buih, dia akan mengeringkan lagi bahagian cek bunga kita. Sebab buih ni, dia tinggi dengan alkali. Sebab tu you all kalau banyak muka you all pakai sabun, you akan kering. Nampak tak you all? Wangi kan? Ya, wangi. Okay. Wangi. Nampak? Dia tak banyak buih. Tapi you all pakai ni, you all biarkan 30 saat baru you all bilas dengan air. Baru you all bilas dengan kita punya air. Nampak? Jadi yang nak bayar, tolong bayar laju-laju. Jadi yang mana yang dah kendur-kendur, dah macam kuih akuk tu kan, you all pakai ni, dia akan firmkan balik. Betul, dia bersepah kan, bersepah kan. You pakai ni, dia bersepah. Dia akan bantu mencerahkan, menanjakan bahagian cek bunga. Dengar macam kelakar, tapi cuba kita tengok balik. Bersepah sayang, macam ni sayang. Macam belon sayang. Macam penyapu pun ada. Okay. Ini bukan kelakar tak, macam kuih akuk kan. Pernah tahu tak kuih akuk kedut-kedut tu kan? Macam tu lah kau tak jaga. Okay. Belakang ni mak saya yang ni, ni dia punya kawan nak balik Kedah ni, tak sabar nak balik kampung dah ni. Yang nak bayar cepat-cepat bayar sekarang.